السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Maksudnya, dan ingatlah juga wahai Bani Israel, ketika kami turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab Taurat yang membezakan antara yang benar dengan yang salah, supaya kamu mendapat petunjuk. Dan kenangkanlah juga ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu tergamuk menyembah patung anak lembu itu. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, iaitu dengan cara bunuhlah diri kamu. Ya, demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah Tuhan yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha pengampun, yakni penerima taubat, lagi maha mengasihani. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang, yakni dengan mata kepala kami sendiri. Maka akibatnya kerana itu kamu disambar petir sedang kamu semua melihatnya. Kemudian kami bangkitkan kamu, yakni hidupkan kamu semula sesudah kamu mati, supaya kamu berterima kasih. Ayat-ayat yang dibacakan tadi adalah ayat ke-53 sehingga 56 daripada suratul Baqarah. Ianya adalah kesinambungan daripada firman-Nya pada ayat yang ke-47 terdahulu, iaitu tatkala Allah berfirman, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, kenangkanlah, ingatkanlah nikmatku yang banyak yang kukurniakan kepada kamu. Maka selepas daripada ayat itu, sedari awalnya Allah memperincikan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada Bani Israel. Yang sekarang ini, ketika ayat ini turun, memusuhi utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka Allah Ta'ala mengungkit satu demi satu nikmatnya kepada mereka.
Seperti nikmat diselamatkan mereka dari kezaliman Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Dibelahkan lautan, Laut Qarzum buat mereka. Satu mukjizat yang agung yang mereka tengok dengan mata rendah mereka sendiri. Dan juga diberikan keampunan kepada mereka sekalipun mereka telah mengerjakan jenayah yang besar, iaitu menyengutukan Allah dengan berhala patung anak lembu. Maka setelah dinyatakan nikmat-nikmat duniawi untuk mereka, pada ayat yang mendatang ini, ayat 53 ini, Allah menyatakan pula nikmat hidayah dan petunjuk sebagai pimpinan hidup yang jarang orang rasa ini nikmat. Orang rasa nikmat ni kaya, sehat, gagah, cerdik, bijak. Ini orang rasa nikmat. Tapi yang tak sudah, ada satu nikmat yang maha penting. Tanpa nikmat ini, nikmat-nikmat lain inilah alat-alat untuk kita menjadi dapur dalam api neraka, iaitu nikmat hidayah. Kerana itu dalam suratul Fatihah Allah Ta'ala memanggil nikmat hidayah itu nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kami nak jalan orang-orang yang telah kau berikan kepada mereka nikmat hidayah ini. Jalan siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu jalan nabi-nabi, orang yang dah dapat nikmat hidayah Allah. Orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Nikmat. Aku dah beri kamu, hai Bani Israel, nikmat dunia. Kamu terselamat daripada Fir'aun. Aku belahkan laut untuk kamu. Tetapi semua nikmat itu tak ada artinya tanpa nikmat ini. Nikmat hidayah sebagai pimpinan hidup, supaya tidak hanya sekadar selamat di dunia, bahkan selamat juga di hari pembalasan. Maka Allah berfirman, wa idh atayna Musa al-kitaba wal-furqana la'allakum tahtadun. Dan kenangkanlah wahai Bani Israel, ingatkanlah juga nikmatku ke atas kamu ketika kami turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat yang berupa keterangan-keterangan yang sifat Taurat ini furqan, pembeza di antara yang benar dengan yang salah. Para mufassirin menyatakan setelah Bani Israel diselamatkan dari ancaman dan kezaliman Fir'aun, dengan dibelahkan Laut Merah buat mereka merentasinya dengan selamat dan mendarat di semenanjung Sinai, sedang Fir'aun dan koncu-koncunya dikalahkan dan ditenggelamkan dalam laut. Setelah mereka selamat, Allah memerintahkan Nabi Musa AS untuk bermunajat di Tur Saina selama 30 hari, yang kemudiannya dipercukupkan 40 hari untuk diturunkan kepada baginda kitab Taurat, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam suratul A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 laylah wa atmamnaha bi'ashr fatamma miqatu rabbih 40 laylah. Dan kami telah janjikan masa kepada Musa AS untuk hadir ke Bukit Tur di Sinai selama 30 malam, untuk kami anugerahkan kepadanya panduan kami, iaitu Taurat, dan kami sempurnakannya dengan 10 malam lagi. Lalu sempurnalah waktu yang ditentukan oleh Tuhan yang sebanyak 40 malam. Penurunan Taurat ini seperti bahasa kita hari ini, mengisi kemenangan. Kamu sudah berjaya terlepas daripada Fir'aun. Fir'aun dikalahkan. Sekarang kamu berkuasa atas tanah kamu sendiri. Kamu jadi ketua pada bangsa kamu sendiri.
Nak ketua bangsa kamu dengan apa? Nak pimpin mereka ke mana? Maka turun panduan Allah mengisi kemenangan. Sedang nikmat yang berupa petunjuk ilahi ini, seperti ada nyatakan tadi, adalah ibu bagi segala nikmat. Tanpa nikmat panduan Taurat ini, ibaratnya menjatuhkan seorang Fir'aun untuk digantikan dengan Fir'aun yang lain. Supaya tak berlaku begitu. Setelah kamu menang, setelah kamu berkuasa, maka mengisi kemenangan dengan panduan Allah. Dan Allah menyipakkan petunjuknya ini yang berupa kitab Taurat dengan Al-Furqan. Wa idh atayna Musa al-kitab, dan ingatlah tatkala kami datangkan kepada Musa kitab, Al-Kitab Taurat. Wal Furqan, Furqan ialah sifat bagi Taurat. Taurat yang sifatnya Furqan. Furqan isim masdar bagi orang mengaji bahasa Arab dalam bentuk mubalaghah, yakni maksud Furqan, kitab yang paling membedakan dan memisahkan di antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang dusta, yang betul dan salah. Dengan kata lain, segala perkara yang dinyatakan, diperakui, disuruh, dilarang, dipuji dan dicela oleh Taurat adalah kebenaran. Sedang apa yang menyalahinya adalah kebatilan dan kesesatan. Furqan, sebab dia ikut kitab kamu ni, Taurat kamu wahai Musa, maka dia di atas kebenaran. Kerana dia Furqan. Sesiapa yang menyalahinya, maka dia di atas kebatilan, kerana dia Furqan. Maka oleh kerana itulah ibu bagi segala kitab yang diturunkan oleh Allah, yang menjadi penutup dan penyimpul bagi semua kitab-kitab samawi, iaitu Al-Quranul Karim. Di antara salah satu nama Quran ialah Al-Furqan. Bahkan di antara salah satu surah Quran, Suratul Furqan. Semua kitab Nabi-Nabi adalah Furqan. Dan ibunya, ketua Furqan ini ialah Al-Quranul Karim, penutup semua kitab-kitab. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ada dengan kita Quran Furqan yang satu huruf pun tidak ada beza dengan apa yang dibaca dan turun kepada Nabi SAW 1400 tahun dulu. Ada orang konon yang sayang ke Nabi, kasih ke Nabi, tak boleh bunyi sikit selipar Nabi, baju Nabi, pedang Nabi, menangis-nangis. Pergi muzium, pergi apa, tengok replika je, nangis-nangis. Konon sayang Nabi, kepala otak dia. Barang Nabi yang asli sekali yang ada dengan kita, asli Quran, buat tak peduli dengan Quran, buat musabaqah je, ngaji saja je, tak berasa apa-apa pun. Ini adalah 1000% barang Nabi yang ada dengan kita. Quran ada dengan tiap-tiap orang. Dan ia adalah pesaka yang khasiatnya lan tadillu. Apa yang menjadi dengan dunia ini, kamu tidak akan sesat. Ma in tamassaktum bihima, kalau berpegang teguh dengan pesakaku ini, Quran. Buat tak peduli dengan Quran. Allah Ta'ala berfirman menyifatkan Quran ini sebagai Furqan, sebagaimana Allah menyifatkan Taurat dengan Furqan. Bahkan Allah bukan menyifatkan Quran Furqan, menamakan dia Furqan. Firman Allah Ta'ala, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ayat pertama suratul Furqan. Maha berkat Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Quran, kitab yang membezakan yang benar dan yang salah, kepada hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh alam.
Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqan, dan ingatlah, kenanglah tatkala kami datangkan kepada Musa kitab Taurat yang bersifat membezakan di antara yang benar dan yang salah. Apa tujuannya? La'allakum tahtadun. Kami tidak menurunkan Taurat kepada kamu, hai Bani Israel, untuk menyusahkan kamu, tetapi mudah-mudahan dengan petunjuk dan pimpinannya kamu mendapat hidayah yang membawa kejayaan kepada kamu di dunia dan di akhirat. Orang menganggap balik pada kitab Allah ini mundur ke belakang, mundur ke belakang, balik ke zaman unta semula. Ini pahaman yang sesat. Kerana Quran bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karangan mana-mana ahli sains, karangan Rabbul Jalil, kalam Rabbul Jalil, kata-kata pemilik alam ini. Kerana itu dia relevan sepanjang zaman, adil sepanjang zaman. Dalam hadis Nabi kata, man qala bihi sadaq, sesiapa yang berkata-kata sedang hujahnya Quran, maka dia benar. Wa man hakama bihi adal, sesiapa yang berhukum dengan Quran, maka hukumnya mesti adil. Ini Quran. Quran, Taurat diturunkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin, memimpin kita, bukan sekadar menjadi bahan bacaan tanpa makna, yang sekadar dilagu-lagukan, sekadar diambil berkat, sekadar dijadikan perhiasan dinding, sekadar dijadikan pendinding diri daripada iblis dan sebagainya. Tapi dia adalah hudan, petunjuk, pimpinan Allah. Kalau Taurat untuk umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, kalau Quran untuk umat manusia seluruhnya sampai ke hari kiamat. Seterusnya Allah menyambung lagi firman-Nya dengan menyebut nikmat yang pernah dikurniakan kepada Bani Israel, nikmat lain lagi, iaitu bagaimana Allah mengampun dan membuka jalan taubat untuk mereka, sekalipun mereka telah melakukan jenayah yang terberat yang melayakkan mereka untuk dibinasakan, iaitu syirik, menyengutukan Allah dengan berhala. Firman Allah Ta'ala, wa idh qala Musa liqaumih, dan ingatlah ketika mana Musa berkata kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, kamu sungguh-sungguh telah menzalimi diri kamu sendiri, bittikhazikumul ijl, dengan mengambil berhala patung anak lembu menjadi sembahan kamu. Ini syirik. Inna syirka la zulmun azim, syirik ialah zalim yang paling besar sekali. Fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kamu belaka daripada dosa ini. Ila bari'ikum, kepada bari. Al-bari' asalnya bara'a, isi fa'il, Tuhan yang mencipta kamu dengan tidak ada cacat celah. Bertaubatlah kepada dia. Cara mana bertaubat? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu sendiri. Zalikum khairul lakum, walaupun bunyinya agak berat, itulah jalan taubat yang terbaik untuk kamu. Inda bari'ikum, di sisi Tuhan yang menciptakan kamu. Fataba alaikum, kalau kamu sanggup bunuh diri kamu sendiri, dia akan menerima taubat kamu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Bagi menjelaskan ayat ini pula, para mufassirin menyatakan, semasa Nabi Musa alaihissalam berada di tempat pertemuan dengan Tuhannya bermunajat untuk menerima kitab Taurat, seorang munafik di kalangan pengikut baginda yang dikenali dengan Samiri, yang akan disebut dengan lebih lanjut pada ayat-ayat yang mendatang, khasnya dalam surah Taha. Dia telah mengambil kesempatan di atas ketiadaan Nabi Musa alaihissalam ini dengan membuat patung anak lembu daripada emas untuk disembah oleh Bani Israel.
Bani Israel, Yahudi ini, yang terkenal dengan sifat degilnya dan mudah menyeleweng, menerima apa yang dibawa, da'iyah yang dibawa oleh Samiri ini, sehingga sebagian besar di kalangan mereka menyengutukan Allah, menyembah berhala ini, mensyirikkan Allah. Apabila Nabi Musa AS kembali daripada munajatnya dan melihat perbuatan ini, baginda sangat kecewa, sangat murka. Kemenangan ke atas Fir'aun yang diberi oleh Allah diisi dengan syirik, bukan dengan syukur, bukan dengan taat. Sehingga Nabi Musa AS menyatakan, kamu kena bertaubat, dan taubat kamu tak akan diterima melainkan dengan satu syarat yang sangat berat, padan dengan dosa yang berat. Fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kamu belaka kepada Tuhan yang mencipta kamu dengan tidak ada cacat celah. Sengelai disebut bari'ikum, sifat Allah yang menjadikan kamu untuk menunjukkan besarnya salah ini. Bodohnya kamu pergi sembah anak patung, anak lembu. Budi baik jasa apa anak lembu itu beri kamu, sehingga kamu sembah dia, tukar dengan Allah, Tuhan yang mencipta kamu dengan tidak ada cacat celahnya. Faqtulu anfusakum, maka pada dengan salah yang besar ini, hukumnya adalah bunuhlah kamu akan diri-diri kamu sendiri. Para mufassirin menafsirkan bunuh ini dengan Allah memerintahkan agar orang-orang yang tidak bersalah di kalangan mereka, yakni yang tidak menyembah anak lembu, berbunuh-bunuhan dengan orang berdosa yang menyembahnya. Disebutkan riwayat oleh Al-Imam Al-Baghawi, Ibnu Katsir dan lain-lain, mereka dibuat dalam dua barisan. Satu barisan hak sembah patung berhala yang berdosa, satu lagi hadak sembah. Kalau tanya apa hadak sembah, kena juga, kerana hadak sembah ini tengok saja orang ini buat syirik. Yang dia menghalang sungguh-sungguh hanyalah Nabi Harun AS, tak menghalang sungguh-sungguh, maka ditimpakan hukuman itu untuk semua. Lalu Allah menurunkan awan hitam yang menggelapkan. Dia bagi mari awan gelap sampai tak nampak, supaya mereka tidak merasa kasihan untuk berbunuh-bunuhan itu. Lalu mereka mula membunuh di antara satu sama lain sebagai hukuman daripada Allah. Yang bersalah kerana salahnya, yang tidak bersalah kerana tengok saja. Jangan ingat tengok saja awak dosa ni tak dosa. Menjadi tanggungjawab kerja amal ma'ruf nahi munkar ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair, hendaklah ada di kalangan kamu satu umat, satu golongan yang menyeru ke arah kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, suruh yang ma'ruf, sokong yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, cegah yang munkar, bukan tengok saja. Wa ulaika humul muflihun, golongan ini adalah golongan yang mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Mereka mulai membunuh dengan pedang, dengan belati, dengan khanjar. Dalam riwayat yang dinakalkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam berdiri berdoa kepada Allah sambil menangis esok-esok ketika kaumnya sedang berbunuh-bunuhan, sehingga ramai yang terkorban. Disebut dalam tafsir-tafsir yang mu'tabar, bilangannya mencapai 70,000 orang membunuh di antara sama sendiri, bukan perang saudara, hukuman Allah. Lalu Allah menurunkan rahmatnya dan menghentikan hukuman tersebut, menerima taubat mereka yang masih hidup dan menganggap mereka yang terbunuh sebagai syahid. Para ulama menyatakan ini adalah sebahagian daripada al-athar wal aghlal, yakni bebanan dan belenggu hukum yang berat yang ada dalam syariat Bani Israel.
dalam syariat kita rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat yang berat macam ini. Walaupun dosa besar menyengutukan Allah, yang ada kamu hanya perlu balik semula kepada yang benar, bertaubat, menyesal. Nabi kata an-nadamatu taubah, menyesal adalah di antara tanda-tanda taubat. Menyesal, menangis, beristighfar, maka rahmat Allah untuk kita. Adapun Bani Israel ini, oleh kerana mereka syirik, dosanya bunuh. Kena bunuh, membunuh sama sendiri. Bukan sikit, lama bilangan yang mati. Hukuman Allah kepada mereka. Namun terselit di sebalik hukuman ini rahman Allah, ni'mat Allah untuk mereka. Apa yang berlaku pada umat-umat yang sebelum ini, yang syirik, kaum 'Ad, kaum Samud dan kaum-kaum yang lain, dihancurkan oleh Allah. Allah Ta'ala bubuh, tumpahkan kasih sayangnya kepada umat Nabi Musa alaihissalam. Walaupun berat, tapi tak berat macam umat yang belum daripada dia. Bunuh sendiri saja. Kemudian yang masih hidup diampunkan oleh Allah. Selepas daripada itu, Allah menyebutkan lagi nikmatnya yang seterusnya ke atas Bani Israel. Sebut nikmat ni kerana apa? Kerana macam kita raya hari itu. Apabila Nabi SAW tiba di Madinah, baginda bertemu dengan musuh baru di kalangan alim Yahudi yang menetap di Madinah. Banu Quraizah, Banu Nadir, Banu Qaynuqa, alim Taurah, alim kitab-kitab samawi, Zabur, tetapi mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membohongi hakikat dan kenyataan tentang baginda. Maka sebagai nak mendakwah mereka, Allah Ta'ala turun ayat ini, ungkit satu demi satu nikmat Allah kepada mereka, supaya mereka insaf dan kembali menuruti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut nikmat seterusnya, iaitu nikmat memaaf dan mengampunkan mereka pula sekali lagi. Setelah ampunan maaf yang pertama, sekalipun umat ini sepertinya degil dan tergamak mendurhakai Allah berulang-ulang kali. Sebab itu kalau ada Yahudi degil ni ayat ni, kalau dengan Nabi-Nabi, kalau depan mata mereka sendiri tengok azab, depan mata mereka sendiri tengok mukjizat terbelah laut, boleh sembah patung lagi menatang ni. Ini bangsa ini, apalah nak diharapkan dengan bangsa yang seperti ini pada hari ini, yang tak tengok mukjizat seperti moyang mereka tengok, yang tidak merasai nikmat seperti moyang mereka rasa, pun begitu jahat juga, lawang juga, derhaka juga, berulang-ulang kali. Firman Allah Ta'ala, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa'akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatkanlah juga wahai Bani Israel, ketika mana kamu tergamak berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang dengan mata lendai kami. Tak sedar tubuh penuh dengan tahi Bani Israel, macam-macam dosa. Akhir nak tengok Tuhan dengan mata lendai pula. Maka kerana permintaan itu, kamu disambah petir, sedang kamu semua melihatnya. Berkenaan dengan ayat ini, para mufassirin seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Baghawi dan lain-lain, mereka menakalkan satu cerita yang berkait dengan ayat ini. Selepas Bani Israel bertaubat daripada menyembah patung anak lembu, sebahagian di kalangan mereka mati, terbunuh. Hak masing-masing hidup ini diterima taubatnya. Nabi Musa AS telah memilih 70 orang lelaki terbaik di kalangan mereka. 70 orang pilihan untuk pergi bersama baginda ke tempat munajat itu di Turu Saina. Tujuannya adalah untuk
memohon keampunan kepada Allah bagi pihak kaumnya, kaum baginda, di atas perbuatan bodoh sebahagian mereka menyembah anak lembu. Bila mereka sampai di gunung Tur Saina, Nabi Musa alaihissalam berkata-kata dengan Allah secara langsung. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Musa alaihissalam secara langsung. Dan kata-kata Allah kepada Nabi Musa itu didengari oleh 70 orang ini. Ini satu nikmat yang besar. Namun mereka menjadi umat yang bodoh dan sombong. Mereka tidak berpuas hati. Sebaliknya, mereka timbul rasa ragu-ragu pula. Ini menatang. Dia kata dia kadok suara Tuhan saat ni. Ke suara siapa dia? Inilah bangsa ini, tuan-tuan. Allah Ta'ala mengukir ini untuk menjemput rasa insaf kepada Bani Israel dan untuk ajar kita semua sekali umat Muhammad SAW kena dengan perangai golongan ini. Dengar sendiri kalam Allah kepada Nabi Musa, akhirnya ragu-ragu, kata dia kedok. Lalu mereka berkata dengan bodohnya, lan nu'mina laka, kami tak beriman denganmu lagi wahai Musa, hatta narallaha jahra, sehingga kami boleh tengok Allah jahrah, terang-terangan dengan mata lendai kami. Allah cakap saat ni. Nabi Musa alaihissalam pun sama juga. Pada awal-awal nubuah baginda, minta nak tengok Allah sebagai penghormatan, rahmat, kerana Allah bercakap dengan dia secara langsung. Maka dia ingin lebih nikmat, bukan ragu, nak nikmat lagi, nak tengok. Allah Ta'ala kata, lam tarani, wahai Musa, muda akan mampu untuk tengok aku, walakin inzur ila al-jabal, tapi tengok pada gunung itu. Fa in istaqarra makanah fasawfa yatarani, kalau sekiranya gunung itu masih tetap di tempatnya, maka engkau boleh tengok aku. Falamma tajalla, bila Allah Ta'ala nak meningkat sikit, dibuka hijab, hancur gunung itu, dan Nabi Musa jatuh ke bawah pesang Nabi Musa. Kejut. Dan Nabi Musa bermunajat kepada Allah, mohon keampunan. Tapi permintaan Nabi Musa ini bukan permintaan ragu, nak minta lebih lagi nikmat. Golongan ini minta kerana mereka ragu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata, nak tengok Tuhan, tuntutan ini merupakan kurang ajar dengan Allah pencipta. Kerana penglihatan manusia di dunia tidak akan mampu menanggung melihat Allah. Kita boleh tengok Allah, ini nikmat yang besar, tapi di akhirat, Quran kata, wujuhun yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah-wajah penghuni syurga semuanya berseri-seri. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada penghuninya. Ila rabbiha nazirah, kenapa berseri-seri? Kerana dalam kenikmatan melihat Tuhannya. Nikmat yang paling besar sekali. Allah jadikanlah nikmat melihat Allah, Tuhan yang serba paling kaya, paling cantik, paling sempurna, semua ini. Al-Qiyamah esok, pertahankan iman sampai kita mati, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kita tengok. Maka akibat kedegilan dan tuntutan yang sangat tidak menasabah itu, Allah mengirimkan kepada mereka sa'iqah, api daripada langit, yang diterjemahkan sebagai petir yang menyambar mereka semua, sehingga mereka semua mati bergelimpangan, rebah habis, mati semua sekali. Ini adalah sifat 70 orang pilihan. Hak beleng ada lagi, itu berat lagi. Ini orang pilihan yang telah dipilih oleh Nabi Allah Musa AS, pun buat perangai juga, nak tengok Tuhan juga. Disambar petir semuanya sehingga rebah, mati belaka. Al-Imam Syaukani dalam Fathul Qadir menyatakan bukan pingsan, mati cabut nyawa belaka. Lalu Nabi Musa AS berdiri
berdoa kepada Allah sambil menangis dan merayu, wahai Tuhanku, apakah yang nak aku katakan kepada Bani Israel apabila aku pulang nantinya, sedang orang-orang yang terbaik di kalangan mereka telah hancur binasa mati. Allah kemudian memperkenankan doa Nabi Musa, beri peluang lagi dan menghidupkan mereka semula selepas kematian mereka, untuk bagi peluang yang kedua agar mereka bersyukur. Firman Allah Ta'ala, "Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum." Kemudian kami hidupkan kamu semula setelah mati disambar petir itu, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi umat yang berterima kasih. Tetapi berterima kasih macam mana? Dalam ayat yang selepas daripada ini dan seterusnya, bermacam-macam lagi onar, durhaka yang dibuat oleh kaum pembunuh nabi-nabi ini. Ya Allah Ta'ala masih lagi beri peluang, tapi mereka melupakannya. Sebab itu dalam ayat-ayat Quran yang banyak sebut kepada kita, walan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Wahai Muhammad, Yahudi selagi di mana perangai Yahudi itu ada dengan dia, perangai Nasrani itu ada dengan dia, dia tidak akan redha dengan kamu sehingga kamu ikut agama mereka. Begini sikap mereka dengan Nabi Musa, begini sikap mereka dengan ni'mat Allah. Maka bayangkan, lebih aula lagi mereka lebih jahat, lebih teruk dengan kita belaka semua. InsyaAllah pada ayat seterusnya kita sambung lagi pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.